Hello everyone, Assalamualaikum and welcome back to my channel. So hari ni punya vlog, Diba nak buat video untuk Diba unpacking stok pudah yang dah lama terkumpul tau. So stok ni, kejap tau. So usia stok ni hampir 5-6 tahun lah, sebab Diba kumpul stok ni daripada 2019. Adalah beberapa koleksi yang Diba kumpul daripada 2019, tapi kebanyakannya daripada 2023. So memang dah lama sangat stok pudah tu. And total dia Diba rasa dekat 1000 pieces lah, tapi tak sampai lah. So ada macam-macam material, macam-macam koleksi. So hari ni Diba plan Diba nak settle pudah-pudah tu, and Diba akan buat clearance sale. InsyaAllah harga pun murah je. Okay, so kejap kita pergi dekat stok tu dulu. Okay, so inilah pudah-pudah dia. Ni semua kotak-kotak ni ialah pudah-pudah yang kita nak clearkan stok tu. Untuk stok-stok ni, Diba akan asing-asingkan mengikut dia punya koleksi, material, warna dia. Okay, korang boleh tengok kondisi dia, condition dia. Contoh untuk pudah kita. Okay, so ni kalau pudah kita, material dia macam ni. Material premium, korang nampak tak? Premium chiffon cotton, ni lebih kurang macam chiffon voile. Kita punya design, kita punya cutting dia macam ni lah. So, tali dia macam ni, korang nak pakai dengan tudung printed korang, ataupun korang memang jenis suka pakai pudah yang warna-warna, korang kena grab clearance Diba ni. Sebab Diba nak bagi harga sangat-sangat murah. Sebab harga asal pudah ni RM15, tapi Diba nak lelong pudah ni bawah RM5. Diba akan buat promo combo juga. Kalau korang beli banyak, lagi murah. Macam tu. So jom Diba nak asing-asingkan dulu bentuk koleksi and warna dia. And then nanti Diba nak shoot, and then Diba akan update stok-stok semua ni dalam TikTok dengan Shopee. Okay, and insyaAllah hari Ahad, hari ni hari Sabtu korang, esok lah. Okay, esok Diba akan buat live dekat TikTok pukul 11 pagi insyaAllah. Kalau korang nak beli secara live, korang boleh join esok pukul 11 pagi dekat TikTok. Okay, alright. Korang tengok ni, ya Allah, memang banyak gila, banyak doa ni. Iba tak kira lagi yang ni. Ni Iba baru je siap susun ikut colour, ikut koleksi, ikut apa lagi ikut jenis material kan. Tapi adalah beberapa yang Diba tak ikut colour, macam contoh macam ni kan. Diba satukan jadi satu koleksi. Dan ada yang dalam plastik. Yang dekat luar plastik nanti kita akan pergi packing cantik kat korang. Okay, jangan risau, korang tak akan dapat yang tak ada plastik lah. So mesti macam korang pelik, macam mana pudah ni boleh jadi banyak gila macam ni kan. So cerita dia macam ni. By the way, korang sorry dengar tak bunyi bising kat orang sebelah ni tengah repair bangunan. Okay, so cerita dia macam ni. Bila Diba nak restock satu batch tu kan, bila kita restock satu batch tu, contohnya Diba restock colour biru, warna biru untuk contohnya Diba restock bawah kita kan warna biru, Diba ambil dalam 30 pieces tudung. Lepas tu pudah mesti bakal lebihkan sikit lah, 40 pieces macam tu. And then nanti next batch Diba pun restock lagi warna biru. So warna biru tu bila kenapa Diba tak kurangkan total pudah kan. Sebenarnya Diba bukan tak nak kurangkan total pudah, tapi supplier kita ni kadang-kadang ada batch, ada setengah batch yang contohnya kita restock warna biru kod yang sama, tapi datang tu warna biru tu dia jadi macam lari sikit, faham tak? Saya tunjuk contoh. Contohnya macam ni. Korang tengok ni tau, ini kod Diva. Ini kod Dewi tau, Dewi. Okay, ni contoh batch yang pertama colour dia macam ni. Batch yang kedua colour dia macam ni. Nampak tak korang beza sikit? Nampak tak? Dalam kamera ni macam tak nampak sangat, tapi dia ada beza tau. Nampak tak? Dia macam cerah sikit, ni gelap sikit. Tapi kalau ikut dia punya katalog tu, kod colour dia sama tau. Contohnya 02. Tapi bila kita tempah batch yang lain-lain, kadang-kadang jadi macam tu. Faham tak? Jadi Diba tak boleh nak kurangkan total pudah yang Diba nak restock tu. Macam tu. So that's why lah kita punya pudah ni makin lama makin terkumpul, makin banyak. And Diba sebenarnya dah niat nak clearkan stok ni dah lama dah, tapi Diba ni jenis
Tapi Diba bertangguh-tangguh sebab sebelum ni kan Diba jaga Helena kan. So Diba tak boleh nak fokus untuk settlekan masalah ni, settlekan yang Diba nak buat ni. So Diba jenis orang yang kalau nak buat sesuatu benda memang kena fokus. Kalau Diba punya lari fokus, memang takkan jadi lah macam tu. Faham tak? Korang dapat tak? Faham tak situasi Diba? Contoh kalau Diba nak buat, sekarang Diba nak stop macam ni kan. Kalau ada Helena, korang rasa Diba boleh tak buat sampai macam ni? Tak boleh korang. Helena dia akan tak, memang takkan jadi. So Alhamdulillah, inilah masanya untuk Diba settlekan masalah yang ada ni. And Diba harap dengan harga yang Diba letak nanti, korang akan beli banyak-banyak. Okay, sebab stok memang banyak doa. Korang cakap je nak warna apa, semua ada. Okay, so lepas ni Diba akan shoot pula satu-satu. Diba akan shoot one by one, ikut colour, ikut koleksi. And Diba akan update stok dekat TikTok and Shopee. Alright, so nanti insyaAllah, and Diba rasa untuk video kali ni sampai sini je. Nak buat pendek je korang. Kalau korang nak tahu lebih details lagi, mungkin korang nak join live TikTok Diba esok pagi pukul 11 pagi hari Ahad tau. Esok insyaAllah. Korang doakan Diba sempat settlekan semua hari ini. Tengah tunggu Hirzi datang untuk tolong Diba settlekan semua ni. Korang banyak. Ya Allah, nampak ada sikit kan, tapi banyak doa. Nampak tak? Ni ada berapa line ni. Nampak tak? Ni ada banyak line korang ni pun. Tapi nantilah Diba nak kira stok dulu. Nanti Diba akan update dalam IG Diba, okay? So sampai sini je. Bye bye semua. Assalamualaikum.